Alhamdulillah. Saya boleh tahan kat ni. Oh, boleh tahan kan ni. Wah. Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Okey, geng. Hari ni aku plan nak turun menaut. Aku dah sampai kat sungai, geng. So, lepas banjir ni kali pertama aku turun ke sungai untuk menaut. So, barang-barang aku dah siap set up, geng. Ni fiber lain, geng. Fiber lama aku tu hanyut, geng, banjir baru ni. Aku dah ikat dengan mangga apa semua pun terbuka agak. Tak ada rezeki, geng. So, ni aku baru beli lah. Aku beli second dengan member aku. So, geng, nanti sampai spot aku update, geng. Okey, geng. Ni spot pertama. Banyak dah ada pokok tepi ni yang biasa aku main dah tak ada, geng. Dah hanyut lah, geng. Banjir baru ni susah sikit lah. Nak kena cari kawasan baru lah. Tak pun bawa batang tajur lah. So, ni spot pertama, geng. Okay, geng. Ni umpan pertama pakai ikan tebas sisik. Okey, geng. Ni spot pertama kita, geng. Okay, geng. Nanti aku update, geng. Okey, geng. Ni yang ke-10, geng. Tahu aku yang ke-10. Puas mencari tempat, geng. Tempat aku biasa main dah tak boleh main lah, geng. Okey, geng. Ni yang ke-10, geng. Okay, geng. Nanti aku update, geng. Okey, geng. Ni yang ke-20, geng. Main kat sini, geng. Payah, geng. Payah. Habis tebing-tebing, geng. Aduh. Okey. Yang ke-20, geng. Cing tu ikan ni. Okey, geng. Ni yang ke-20, geng. Okey, geng. Nanti aku update, geng. Okey, geng. Ni yang ke-30, geng. Aku banyak main tempat baru, geng. Tempat lama aku main semua tak boleh main. Banyak tempat tak boleh main, geng. Sebab dah pokok apa semua dah hilang, geng. Esok jangan aku lupa dah kat mana aku main. Okey, geng. Ni yang ke-30. Okey. Okey, geng. Itu yang 30. Okey, geng. Kita jumpa lepas ni, geng. Okey, geng. Ni yang ke-50, geng. Aku boleh tahan 50 mata, geng. So, kita main kat sini, geng. Yang ke-50. Okey, geng. Ni yang ke-50. So, kita jumpa esok pagi, geng. Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Okey, geng. Hari ni aku nak tengok tahu yang aku pasang semalam. So, aku dah kat sungai ni, geng. Okey, geng. Nanti sampai spot aku update, geng. Alhamdulillah, geng. Hasilnya ni ada. Tapi dah lekat lah, geng. Lekat tepi. Bau, geng.
Alhamdulillah. Okay, ini rezeki pertama kan. Ada lebih kurang batu gram lagi. Air laju kat sana ni. Kan ambil pelayar ya. Ini rezeki pertama kita kan. Okey kan, rezeki pertama. Alhamdulillah. Okey kan, nanti ada ikan ke aku ambil kan. Alhamdulillah kan. Ni rezeki kedua kita kan. Rezeki kedua kita. Ui, boleh tahan kan. Alhamdulillah kan. Apa? Yeah. Ini 2 kilo lebih kan. Besar kan. Lama tak dapat saya ni. Hati kan. Okey kan. Nanti aku ambil kan. Alhamdulillah kan. Ini rezeki ketiga kan. Alhamdulillah. Saya boleh tahan kat ni. Boleh tahan saya ni. Wah. Bos. Oi. Alhamdulillah geng. Lagi besar daripada tadi geng. Allahu Akbar. Alhamdulillah geng. Ini 3 kilo lebih geng. Puas hati geng. Puas hati. Alhamdulillah. Kau ni. Okay kan, nanti aku ambil kan. Alhamdulillah kan, ni rezeki keempat kita kan. Aku ambil side dulu kan. Air laju kat sini. Alhamdulillah. Ish, kena macam mana ni? Dah terbelik lah. Kat bawah ni. Aku ambil parang dulu. Allahu Akbar. Dia terbelik kan bawah kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Okay, kan? Ni rezeki ke-4 kita kan. Sebaik tak terlucut kan. Dia dah terbelik ya. Okey kan. Rezeki keempat kita. Kita balik kat sini lah kan. Okey, nanti aku ambil kan. Okey kan. Ni rezeki ke-5 kan. Ke-5 ikan lain. Ikan ni memang besar-besar ni ya kan. Aku ambil kan. Kalau ambil pun nak buat apa juga kan. Tapi ya Allah, dah kena mata kan. Dah kena mata. Ambil je lah kan. Okey kan, nanti aku ambil kan. Okey kan. Ni ikan ke-6. Tapi aku dah angkat tadi, kering tu. Cukai kan. Dah potong kan. Hidup lagi ikan ni. Baru je kena potong. Ikan lain kat kan. Kena cukai kan. Toman lah makan. So tak boleh simpan kan. Okay. Nanti aku update ni. Alhamdulillah kan. Ni rezeki ke-7 kan. Rezeki ke-7 kan.
Berat ni. Dekat 1 kilo ni. Alhamdulillah ni. Relax. Lupa kan. Oh, baung lawi ni. Alhamdulillah kan. Okay, ni rezeki ke-7 kan. Ui, batang. Okay kan. Nanti ada hasil aku ambil kan. Okay kan. Ni tahu yang terakhir kan. Habis umpan kat kan. So rezeki 8 ekor kan. 8 ekor ke 7 ekor? 7 ekor kan. So nanti aku ambil kan hasil kita hari ni. Okay kan. Aku dah sampai JT ya. So hasil hari ni 5 ekor baung, 2 ekor lain kan. So hari ni 2 ekor baung, saiz padu sikit kan. Ni kan baung kita. Cukup buah hati yang ini. Ini 2 kilo ada kot. Ni 2 kilo. 2 kilo lebih kot yang tu. Yang ni memang besar kan. Okey. Ini kan. Ni 2 kilo dekat 3 ni kan. Memang saiz padu ni kan. So lagi 3 ekor tu tak bersama mana kan. Ada ni dalam 700-800 gram dia. So rezeki 7 ekor. Ekor kena cukai kan. Okey. Ini cukai bagi ikan makan lah. Ikan makan. So gang, ni rezeki kita kan. 7 ekor. Aku cabut dulu ni. Okay. Ni rezeki kita kan. Besar kan ni. So 7 ekor. Seekor kena cukai. Seekor pergi ikan lain. Mana pergi ha ni. Okay kan. Hasil ni aku akan jual kan. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah tengok video ni sampai habis. Aku tak plan lagi nak turun taut sebab aku kerja pagi minggu ni. So kita akan jumpa next vlog ni. Assalamualaikum.